Okey. Sampai dah kita. Ya. Kita berada di saya sampai di Penang Ferry Museum. Penang Ferry Museum. Jalan nak ke Padang Kota Jadi sekarang ni jom kita tuju ke sana. Tengok apa ada di dalam. Kak tu. Assalamualaikum. Salam. Ada dalam? Okey, sekarang kita sampai. Okey, ini saya kenalkan. Hello. Cik Solihatun, marketing manager sini. Okey. Hari ni macam mana hari ni? Oh, hari ni okey, cantik. Okey, Timing cantik. Okey, hari ni saya nak buat lawatan sikit. Boleh. Boleh Jadi siapa ikut saya? Ha? Siapa ikut saya hari ni? Saya dah ikut. Okey. Dekat dalam jangan risau sebab dekat dalam memang kita semua staff dah ready. Nak bagi penjelasan sikit nanti. Okey. Hari ni kita masuk untuk special sikit. Kita ada tag disediakan. Jadi jom ikut. Ni depan ni kaunter ferry ferry. Tiket. Ni overall lah. Boleh tengok kawasan dia sekeliling. Memang sekarang jom kita ke kaunter tiket. Sini sikit lah. Boleh. Kita masuk dalam. Jom. Kita tengok apa ada dalam ni. Kita round-round, katanya ada 4 tingkat, Okey. Hai Datuk. Ini gateway ni memang akan bergerak mengikut pergerakan ferry Oh, kita okey. memang terapung, kita bukan tambak. Okey. Jadi setiap kali ferry bergerak memang kita punya gateway pun akan bergerak mengikut pergerakan. Hari ni kita tak minggu. Sekarang ni adalah pintu masuk Kalau nak bergambar dulu kat sini boleh. Sini boleh bergambar. Sekarang ni kita masuk ke pintu utama dia, ruang utama dulu. Jom. Nak rehat San. Okey. Alukan kehadiran anda. Oh, berekon Ferry yang anda naiki sekarang ini bernama Ferry Pulau Pinang. Untuk Jadi inilah kawasan dia ferry ini pernah yang dalam pintu utama. Kita masuk di sini dulu tau. Ni adalah pintu utama dia. dan kini Cik, masuk. Okey. anda pula Jadi inilah guide kita yang akan bawa. Ya? Okey. awal. Jom. Wow. Anda akan dipamerkan dengan replika semua jenis ferry yang pernah digunakan. So bahagian ni kita ada cerita pasal timeline yang mana perkhidmatan ferry dekat Pulau Pinang ni bermula daripada tahun 1863. Oh. Ni ruangan sejarah lah ni. Okey, sejarah. Kita boleh baca dulu sejarah penubuhan ferry daripada mula servis start sampailah ke tahun-tahun yang servis sampai sekarang lah. Luas Assalamualaikum. Jadi sini kita kalau nak tahu cerita dia, ambil masa kawasan ni, kita baca satu persatu dulu. Dia banyak fakta di sini yang kita boleh baca Oh. Woi, ni nak kena baca panjang ni. Okey. Kalau tak habis baca kat sini, nanti kita ada sudut tayangan video. Time video So jadi memang ada sambung pula sampai sini. Oh, yalah. Ni yang peristiwa jadi runtuh. Oh, ni gambaran jeti lama yang sebelum ni yang dimodernkan sekarang. Ini peristiwa pada tahun bila tu? Runtuh? Ya? Pada 1988 terjadinya satu bencana lah. Masa tu dua perayaan
diorang berkumpul dekat sini untuk naik ke tunggu feri. Akhirnya terjadilah satu bencana lah, runtuh. Masa tu pelantar kayu dah. Kan? Masa tu pelantar kayu. Inilah gambaran dia. Ada berapa buah? Banyak. Pulau Dia banyak. Banyak, Berapa buah tu. Tapi untuk visitor senang nak ingat, yang edisi pertama bagi kategori double ended ferry ni, yang inilah prototype. Oh. Okey, ni model-model ferry yang pernah menjalankan tugas Ni bentuk model lah. Ada yang diberi nama lah pulau, ada Pulau Angsa. Ni model-model yang kita boleh tengok. Ada macam-macam color, macam-macam kalau ikut bentuknya sama je, tapi ada nampak perbezaan dia pada Contoh yang ni. Yang ni masa yang 1957, kereta dia tak masuk ke depan, dia masuk ke tepi. Oh. Berbanding yang baru punya version, dia masuk ikut depan. Yang tepi semua jadi kekal. Pernah model kereta masuk ke tepi yang selepas tu baru masuk ikut belakang, ikut dek belakang. Yang ni yang model baru sekarang, yang berkhidmat sekarang setelah ditamatkan perkhidmatan feri yang lama tu lah. Sekarang ni dijadikan bahan pameran, masuk museum. Pulau Kapas, Pulau Rimau ni diberi nama pada feri tau. Pada mengikut nama pulau. Feri Pulau Pinang. Ni model kayu dia buat. Kayu ke plastik? Campur Oh. Printing. So sekarang kita dalam feri Pulau Pinang. Ini adalah blueprint original dia lah, yang kami photostate, fotokopi. So sekarang kita dekat sini, dekat main deck. Oh, sekarang kat sini. Okay. So feri Pulau Pinang ni dia ada upper deck, ada rooftop dengan captain deck. Bawah kita ada engine room. So dia upper deck dengan main deck ni dia boleh bawa kereta lah. Satu main deck ni lebih kurang 20 biji, upper deck pun lebih kurang 20 biji juga. Ni kipas dia ni? Ya, betul. Ini propeller. Oh, ni propeller dia. So dia ada depan belakang Ya, dia ada 2 enjin. Ada 2 enjin. Oh, enjin tengah Ya, betul. Cara dia berjalan, dia berputar macam mesin basuh tu. Satu yang ni dia berputar. Yang ni matikan. Bukan, dia berputar sama-sama berputar setiap masa. Cuma yang ni mungkin dia akan berjalan ikut lawan jam, satu lagi ikut arah jam. Macam itulah cara dia bergerak. Ni semua sama ke? Dia lebih kurang je. Contoh macam feri Pulau Rimau, dia punya ikut model lah. Dia lebih kurang je layout dia. Cuma antara yang unik yang ni lah. Yang ni feri yang paling lama sekali lah, 1947. Feri Lidah. Ini dia punya blueprint original lah. Kalau boleh tengok dia ringkas lah. Dia tak yang macam ni, model macam ni sangat sesuai pada
pelajar-pelajar contoh macam arkitek ke, plan, untuk belajar plan, boleh datang study. Boleh datang study, dia ada tunjuk secara terperinci jugalah. Asal kan? Kalau ikut plan saya kan? Dia memang okey. original punya. Original punya. Fotokopi lah. Oh. Ada ikut model tau. Ini model pulau feri. Ni model ni yang mana ni? Dia ada banyak berlainan plan tau. Dia lain ni. Oh. Bukan semua sama Tu dia Oh lagi. Oh lagi tu lah. Detail tu. Lagi detail lah. Okey. Terima kasih. Baik, sama-sama. Okey, kita terus. Ni sama ni? Sama juga ni? Oh, okey. Jom kita ke dalam lagi. Besar nampak luar kecil Ini kita masuk ke bahagian collection. Ini yang unikan ferry kat bawah kita ni adalah dia punya kipas propeller. Okey, ni propeller dia, ni kipas dia. Ni saya cerita dulu kat abang tu abang share dekat visitor Okey, ni kan. okey. Kalau kipas kapal-kapal biasa dia bergerak macam skru. Ya, Dia macam tu. bergerak macam skru, so dia akan bergerak abang ke depan. Ya, depan. Tapi kalau abang nak ke tepi, tak boleh. Abang kena sewa takbut, bot tunda untuk tolak ke tepi. Oh. Tetapi uniknya ferry kat Pulau Pinang ni, dia menggunakan kipas Voyager propeller ni, yang mana setiap ferry akan pakai 2 unit, satu di hujung kanan, satu di hujung kiri, dan dia akan bergerak secara menegak. Bukan melintang. Kata di ke depan, jadi, tapi dia on dua-dua kipas juga. okey, dia boleh ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Dan Kedua-dua propeller tu bergerak. betul. Dan setiap kipas ini pun dia boleh pusing 360 darjah. Setiap kipas. Ni, yang ni. Kipas ini ada 5 bilah. Inilah bentuk orang kata kipas, tapi dia orang panggil propeller lah. Kipas ferry tau, yang menggerakkan ferry Pulau Pinang yang besar tu. Dia ada 2 unit propeller ni, depan dan belakang. Ketika bergerak, kedua-dua propeller ni berfungsi. Oh, inilah saiz sebenar, ya, bukan kopi. Ini memang kita ambil daripada bilik enjin sendiri. Kenapa kita bawa keluar satu? Sebab nanti bila kita bawa abang tengok dekat bawah ni, Okey. abang tak kena nampak kipas dia, abang kena nampak dia. Ya. Oh, okey. Tapi nanti dekat bawah kita tunjuk bagaimana sebenarnya placement dia sebenar. Macam mana dia angkat? Berat ni. Tu dah. 1, 2, 3, 4. Oh ni. Ini kalau jual bisa buruk sedap ni. Oh, terbaga. Loceng ni untuk apa? Kita ke laluan seterusnya. Banyak bilik kan? Ada berapa bilik? Ya. Oh. Tadi kita tengok bahagian membaca, bahagian replika, bahagian koleksi. Ini bahagian tayangan. Oh, ini bilik tayangan. Nanti dia akan cerita semula. Ni bilik tayangan. Ni bilik tayangan. Dia jemput Hoi. Kali kedua tengok. Masih setia bersama kami. Hari ini saya akan membawa anda menelusuri sejarah
masa dalam ni kita ada tontonan grafik memperlihatkan peristiwa bermulanya perkhidmatan feri Pulau Pinang oleh seorang usahawan Chinese yang melopori perniagaan penumpang. Dia yang memulakan perniagaan feri ni. Jadi sini dia ada tayangan slide. Kita boleh tengok tayangan slide. Oh, okay.